Alhamdulillah, dalam perjalanan kita akan tengok banyak benda lah, insya-Allah. Jadi tak boleh nak ceramah lagi lah. Sebab kita tengok lokasi dulu, walaupun tengok orang panggil sepintah lalu, cuma bolehlah tahu juga daripada tak tahu, insya-Allah. Madinah macam Mekah juga, dilingkungi oleh Bukit Bukau. Ni depan kita ni nama dia Jabal Sila. Nama apa bukit? Jabal Sila. Bukit Jabal ke Jabal saja? Jabal Sila. Ini yang belah kanan tu bukit apa? Bukit Uhud. Alhamdulillah, ingat molek dah. Ia ni hotel viral Wakaf Sayyidina Osman. Wakaf Sayyidina Osman. Jabal Silak ni banyak cerita dia. Atau bukit tu dia panggil tempat kawalan lah. Kalau dulu ada kota tu dia panggil jalan Turki. Ni jalan kita belah kanan kita ni dia panggil Syariq Sultanah. Sekarang ni terkenal dengan nama Syariq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jalan ni straight 8 km dia akan pergi ke Universiti Madinah. Dia akan pergi ke Tabuk. Dia pergi ke tempat cetak Quran. Dia pergi ke Jur, ada tempat Bukit Dajjal, orang duduk viral tu. InsyaAllah besok kita akan pergi tengok Bukit Dajjal. Jangan cari dia. Nabi suruh minta pelindung, kita pergi cari kerja kita. Ini Jabal Silak ni telah digondolkan oleh pihak pemerintah untuk buat pembangunan apa, wallahu alam. Yang penting bukit ni bukit sejarah. Jabal Silak. Kita akan pergi ni, depan bah tu nama dia Jabal Air. Yang nak cerita petang mari. Cuba perhati tengok jauh-jauh, dia nampak ada unta tidur. Kalau tak nampak pun kena imagine dia nampak. Kena dia nampak juga kat mana pun. Tu panjang tu unta duk guling. Okey, waktu pada dia gimana dulu? Sakit apa ni? Apa ni? Pak Topang. Apa nama? Hamra. Oh, kita dah. Nampak lah, kena pergi nampak. Nampak pada dia dekat. Alhamdulillah. Jadi kita di sebelah kiri kita lah kawasan Turki dulu. Yang kata ada Shinkansen tu. Saya kata api laju tu. Kata laju kereta api tua. Tidak laju kereta api Turki. Taknya lalu kot tu. Lepas dah kita. Nanti esok pula kita lalu insya-Allah. Kalau kita perhati bukit batu-batu di Madinah ni panggil batu tanah hitam. Itunya ada dalam kitab Taurat. Ia menyebabkan puak kafir Yahudi mari tunggu nabi di Madinah ni. Sebab dia baca dalam kitab Taurat dia, nabi akhir zaman akan dibangkit oleh Allah dalam suatu kawasan. Tengok tanah dia tu batu hitam dan ada pokok tamar banyak. Dia mari-mari dia tengok lokasi tu nampak macam di kawasan ni. Dia pun tunggulah. InsyaAllah nanti kita pergi tengoklah batu tu. Kita pergi tengok di Bukit Terbakar ataupun di Kubu Ka'ab nanti, insyaAllah. Hari ni kita nak pergi jauh ni. Kita pergi ke dia panggil Hamra'ul Asad ni. Lebih kurang adalah 20 km dari Madinah. 20 km dari Madinah. Tempat lokasi, sempat baca ke tak kita? Sibuk dengan makan pagi. Tempat apa kan? Dia panggil melengkapkan peperangan Uhud tu sampai ke Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad. Pagi lagi tak buat depan lagi. Jadi kita akan singgah di Hamra. Lepas tu kita pergi ke RNR Bi'ru Rauha. Dan kita akan pergi satu lagi di Badar. Itu lokasi terakhir kita lah. InsyaAllah petang nanti kita balik ke Madinah. Biiznillah azza wa jalla. Ni bukit ni dia panggil Jamawat. Dan tepi bukit ni ada Wadi Al-Aqiq.
Nama hotel kita Al-Aqiq tu ambil daripada nama wadi ni lah, Wadi Al-Aqiq. Ustaz kita hok check kacak banyak tu nama Ustaz Atik. Lain tu. Lain. Banyak beli taklimat tu. Hok bangunan panjang besar-besar tu, ujung balik kanan tu. Tu Universiti Islam Madinah. Tengok tangan kita lah kanan. Atau bukit tu istana jangan nampak putih-putih tu. Tu UIM, Universiti Madinah. Sekarang ni untuk tahun 2025 ni ada 190 pelajar di sini. Semua ditaja oleh kerajaan Arab Saudi. Mana ada anak nak ngaji minta. Ini kedal, ni pak minyak. Kalau nak minyak turun mari duduk sini. Nak beli dah? Beli air. Dia nak minyak. Mula-mula nak mari dulu 50 sen seliter. Kita pakai kereta Honda Accord masa tu. Pergi mari ke Mekah 15 riyal. Sukalah jalan 15 riyal dulu masa tu. Kereta pun 5,000 je tegak. Tak boleh lah ngakak jalan. Dia pakai petrol pada sini. Ya. Terjemah dia lah. Yang penting bukan kemat. Sudah. Coba baca. Apa dia tulis tu? No, ramai pelajar belakang. Tanya dia baca lagu mana. Boleh baca dah. Apa dia baca tu? Bunyi pelik. Dia panggil Tamwinat. Hanan tu nama orang Hanan. Nama Kedah lah. Nama tu yang Kedah lah. Tamwinat ke dia kalau ya? Bawa Al-Ghazaiyah tu makan yang untuk makanan. Pak kita kat Kedah makannya lah, pakai runcit. Tamwin tu maknanya bekalan, pembekalan makanan. Makan tidak plastik. Kalau kata Mawak Ghazaiyah tu bahan-bahan makanan. Kita runcit lah pak kita kat. Anak tu nama ke? Ada sejarah belakang? Lantabur. Tu tak saya baca belakang tu. Kafarat. Baca. Kafarat. Kafarat tu bukan bayar kafarah tu. Kafar tu makna tayar.
Zuyut, minyak hitam. Bateri, baterai. Bataria tu ke apa? Bateri. Mekanik. Dia punya arak juga. Saya jadi payah. Mizan elektronik juga dia. Elemen. Pandar gitu. Orang kata nak ngaji Arab ni kena hidup tinggi Arab baru cukup. Okey, jualnya pun siapa semua kerja Arab belakang sini. Ni kita pergi Pasaran Universiti pun kerja Melayu. Payah nak pandar. Kalau kafar mana tayar. Kalau kufur tu baru kafir. Kalau pergi Mesir dia kan kafir. Dia kena baca-baca pula. Kafir Syekh. Berapa kafir ada kok dia. Jadi alhamdulillah mari kita sambung. Sambung lokasi dulu. Sebelum kita masuk cerita insya-Allah. Depan kita ni, ni pasar borong Madinah. Macam kalau di Mekah tu masyhur dengan Ka'kiyah. Raja dengar ke nama Ka'kiyah lagi? Sini tempat dia. Dia panggil pasar borong Madinah ni. Dia panggil Suq Al-Jumlah. Pasar borong. Salah. Lebih pada wakatnya wakat cari panggil tak dengar dosa ni. Kalau Kuala Lumpur tu kau dia. Nilai kau kan? Selayang kau? Ni. Sini ni pelik ni lah ni kalau kita masuk ni. Tadi ingat bah tak boleh masuk. Buah tembikar dia ada besar meluk. Ujian tak ada. Tembikar besar. Semua ada dari. Depan ni tak makan ni main. Kita dalam masuk dalam baru ada. Hari takut dobai tu apa? Tu no. Pasal borong dia. Oh. Sebenarnya orang Madinah ni masa tak cukup. Macam kita itu dah masa pergi beli buah. Kalau kita pergi beli sini sedap lagi pada tak. Kita kena buat juga program jejak sirah dan membeli buah. Jadi. Dia sini untuk sayuran, makan makanan. Ada pun untuk kambing, unta, lembu, di belakang Bukit Uhud. Dia ada tempat lain pula. Jadi ya. Jadi jalan ni sekaligus kita akan lalu ikut miqat. Miqat, apa nama miqat kita? Lagi? Nama asli dia? Pakai Ja'ron. Boleh pahala. Boleh. Tinggi rajak tu markah. Tak ada dah ingat molek Ja'ron lah. Apa nama tu? Tanah itu Mekah lah. Kalau kita duduk Madinah ni. Jadi dia panggil miqat sini. Nabi menamakan dia Zulhulaifah. Nama pokok Hulaifah. Yang ibu nama no Zulhulaifah. Lepas tu mari Haji Ali buat telaga tu nama dia Bir Ali. Bukan Sayyidina Ali, tak ada kena-mena dengan Sayyidina Ali ke apa. Baru dah ke dia dah tu. Diwairakan kemudian. Nama asal dia Zulhulaifah. Tapi nama tempat gitulah. Kalau dia masyhur dengan satu benda, masyhur lah dia. Jadi miqat ni kalau kita nak pergi Mekah wajib kena niat sini. Wajib umrah, wajib haji. Kalau tak niat apa jadi? Tidak tahu sah. Wajib ni, hak tak sah tu rukun. Wajib kena bayar dam. Seekor kambing. Itu dia panggil wajib. InsyaAllah. Jadi oleh kerana kita tidak nak pergi Mekah dah. Pagi semula pula lah. InsyaAllah. Nanti lain kali kita turun Madinah pula. Turun Madinah balik ikut Mekah. Balik ikut Taif. Ada juga lagi turun. Dia mari Madinah dulu. Niat sini. Lepas kita pergi Mekah.
Lepas tu nak klik, pergi ke Taif, pusing balik Jeddah. Boleh lah gitu. Ustaz Pak Kedu kata, nak lagu mana boleh berlaku. Asal dia merayak. Umar Travel kata. Umar Travel kata. Ni, alik kiri kita ni perhati molek. Ada satu kota, istana, dia panggil Qasru Urwah. Urwah Ibn Zubair. Tak lagi, sabar dulu. Tak rayak lagi tu, dia tu dah nanti tu. Belah kiri lah, yang penting perhati dia kiri ni. InsyaAllah kita nak keluar tanah haram ni. Tanah haram Madinah ni, dia pergi sampai ke Mikot. Untuk bukit, antara dua bukit kan. Tu Bukit Air, belah kiri. Bukit Thor, belakang Bukit Uhud. Ni. InsyaAllah kita tengok selu-selu. Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah. Jadi Urwah ni kira masa tu kira rare lah. Apa ni Urwah ni ada qasr. Qasr ni macam kita kat banglo lah. Istana orang panggil. Qasr Urwah. Qasr. Punya orang putih dah. Sudah tu. Dia lu ke bawah dah ni tak nampak Urwah. Jalan baru ni. Terlepas dah Urwah. Lemon ni kat tu jalan-jalan molek dah. Agak-agak jangan nampak lagi. Dia duduk atas. Dia banyak ni, dia buat jalan dia berubah saja, jalan terowong pasal nak menyelesaikan masalah kesesakan di Madinah. Kita orang Kelantan insya-Allah siap lebuh raya tu. Orang tak kacak lah. Jalan Pondok Sungai Ria tu tak jam dah lah tu. InsyaAllah. Sebenarnya dia hikmat jam tu ada. Dia nak suruh berhenti singgah pondok dulu. Nak maya zuhur ke asar dulu. Rasulullah Rabbah. Tak ada baru. Masjid kita apa masjid Mikot tu. Nampak menara macam di Taif tu kan, macam masjid hok poye benar tu. Tu street tu, tu masjid Mikot. Jumpa nampak dah hutan tidur. Ni alik kiri ni. Jabal Air ni. Di sini Pala Uta ni rupanya. Bongo Uta tu. Pukul lah gambar tu, Bongo Uta tu. Dua bongo tu kan. Tu nama dia Jabal Air. Jadi dia tu, tengok tak, di kaki bukit tu nampak tak macam kepala roti butu tu. Tu sepadan tanah haram tu. Kau nampak macam pintu gebel. Tu. Jadi bukit tu luar tanah haram. Luar tanah haram Madinah. Sini ni ada, dalam kawasan tu ada kawasan Tok Bomo hebat di Madinah. Nama dia Syekh Ali Musyrif. Kalau orang masuk dari pagar dia tu, kalau orang ada kena kaca kunci tepik lalu. Jangan pergi berkorsi. Apa tak pawah laut. Ada hatu dia ni. Pak kita tu hatu ngarut je. Tuduh orang mati, tuduh ni orang tua ni mati ni tinggal jin lah, tinggal kawa lah, tinggal saka lah, saka. Ngarut ni siapa kau tua tu. Ni tuduh anak cucu macam-macam. Jangan percaya ke Tok Bomo. Ni tengok sepadatan haram ni. Habis dah ni. Masjid Mikot tu. Alik kanan. Ni Masjid Mikot. Tu Masjid Zulhulaifah tu. Tu. Masjid Mikot tu. Kita tak terbetil lah, kita tidak nak niat kat. Tu depan ni, wadi ni, dia panggil Wadi Al-Mubarak.
tulis nama Wadi Al-Mubarak, dia panggil Wadi Al-Aqiq. Nabi kita semaya situ, Allah Ta'ala wahyu, salli fi hadzal wadi mubarak. Jadi pihak kerajaan nak suruh kita boleh semaya di tempat Nabi semaya, dia korek wadi tu alai laki. Kau alai laki ni. Jadi masjid itu kekal dengan tapak asal, tempat Nabi berkemah. Itu usaha dia supaya wadi itu dia bawa lari untuk apa? Untuk apa? Untuk tapak lokasi hak tempat Nabi semaya itu kekal. Kalau tidak, nyelanyak di air kita. Habislah lokasi. Jalan ni jalan straight ke Mekah dengan Jeddah. Kalau kita naik kereta, naik bas ni, sampai Mekah lagi kita. InsyaAllah. Adapun Badar ni kita akan pergi. Tengok dia tulis. Tu tulisan dia tu. Tabuk, Badar, Yambok, kanan. Jadi dalam perjalanan ni lah kita akan berhenti satu tempat. Nama dia, ingat tak? Tempat beli nak sini tu. Kan nak pergi Mekah tu. Dia kata tempat orang beli ni. Pudina. So sini. Biasa kalau kita nak pergi Mekah kak, beli pudina banyak lah. Dibagi orang Mekah tu, hot fresh. Macam orang Kelantan Kuala Lumpur buat kepuk. Kita ni kepuk leka banyak tapi tak bawa. Kita pergi je. Musim sejuk ni dia berkhemah. Kita tengok pada pasir insya-Allah. Bila nak kita? Untuk apa ni? Buat bukit. Ada kamera kita tak? Boleh tengok musim sejuk ni. Ni. Kita akan masuk kanan pergi ke Badar insya-Allah. Dan kita akan dengar cerita sekejap di nasallallahu salam. Jalan tu nampak jari tu. Kita nak bayangkan lagu Nabi kita jalan kaki. Unta ada berapa ekor je nak pergi ke Badar. Gile 3-4 orang naik seekor unta, seekor kuda. Sampai giliran Nabi, sahabat kata mu tu jangan naik, jangan turun Rasulullah. Kita tolong jalan. Nabi kata aku nak pahala kamu juga. Masya-Allah. Ini sejarah. Dia mau mari ni suruh belajar sejarah. Tempat kita nak gini nama dia Hamra. Gaji dengar apa nama ni? Hamraul Asad. Kata. Hamraul Asad maknanya singa merah. Apa cerita dia? Cerita dia nya selepas daripada peperangan Uhud, patut kita pergi Uhud dulu ni. Tapi tak apalah, moga lokasi kan. Lepas pergi Uhud, berapa orang sahabat gugur syahid di sana? Berapa orang? 70 orang mati syahid. Jalan. Kanan Aru. Dia mulai apa tu? Depan. Jadi selepas daripada pergi Uhud tu, oleh kerana ramai orang Islam sakit, hak mati 70, hak sakit luka-luka berat. Siapa nak gali kubur pun minta izin dengan Nabi SAW, nak gali kubur, kongsi kubur. Satu lubang tu 2-3 orang letak. Tak cekak. Jadi balik di Madinah malam tu, Nabi SAW duk fikir, kita ni sakit. Buah Abu Sufyan tu segar molek, takut dia serang mula. Takut dia serang balik. Geng Abu Sufyan pula mikir lagu tu juga. Kita ni benar dah. Pasal apa kita tinggal gitu ya? Kenapa tak lanjut orang kata sudah lalu ya? Jadi Abu Sufyan pun duk mikir nak balik semula ke Madinah. Dia duduk kopos sini, pokok dia ni. Di ketika itulah Nabi SAW buat keputusan, kita kena keluar daripada Madinah, pergi serang, pergi kejar pokok ni. Tuan-tuan boleh bayangkanlah dengan luka-luka, dengan darah ni. Otak kering lagi tu. Pakat mari sini. Pakat mari sini supaya orang tentera Mekah rasa
Jangan duk main-main orang Madinah ni. Walaupun dia sakit ke apa mari, kekuatan tu ada. Jadi jangan undur balik. Jangan konas semula. Jadi alhamdulillah lah, dengan kedatangan Nabi sini, maka puak-puak kafir pun lari balik. Yang ni kita tengoklah tempat perkabungan tu. InsyaAllah.